Baik, insyaAllah kita buka majlis kita dengan umur kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amma ba'd. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertama dan selamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, pagi hari yang ke-10 Ramadan, kita berada di dalam ruangan maya ini untuk kita membincangkan tadabbur suratul Waqiah siri yang kedua. Dan pada pagi ini kita akan dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan dua jenis syurga. Jadi kalau bertanya kepada siapa pun Muslim, sama ada mungkin Muslim yang kita lihat dari sudut dekat dengan Allah ataupun yang jauh sekalipun dengan Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang syurga dia, siapa yang tak nak? Jadi semua orang mengidamkan, memimpikan syurga. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala membentangkan syurga di dalam Al-Quran itu adalah dengan menggambarkan kenikmatan yang hampir sama kita akan dapati syurga, iaitu di dunia. Kan? Mana di dunia ni ada benda-benda tu, ada nikmat-nikmat tu, walaupun mungkin tak sempurna, mungkin tak semua, tetapi nikmat yang sempurna dan semua apa yang akan didapati di dalam syurga itu jauh lebih indah berbanding yang berada di dunia ni, insyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan tengok bermula daripada ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Jadi kalau nakkan rakaman pada sesi yang pertama, mukaddimah dan ayat perbincangan ayat pertama hingga ayat yang ke-10, ayat yang ke-9, dan ada dalam channel WhatsApp itu, insyaAllah. Baik, jadi kita mengambil keberkatan Al-Quran ini, kita membaca ayat ini bolehlah mana dibaca bersama-sama, tuan-tuan dan puan baca bersama, maknanya di sebalik tabir lah, kan. Kita bermula pada ayat 10 insyaAllah sehingga ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiquna as-sabiqun أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Baik. Jadi kita cukup sehingga itu dulu. InsyaAllah kali ini saya akan buat dalam bentuk dua sesi. Sesi yang pertama kita akan bincangkan as-sabiqun, mungkin dalam 40-50 minit, hampir sejam. Kemudian kita akan berehat sebentar bagi relax, refresh. Dan kemudian kita akan sambung perbincangan tentang Ashabul Yamin, dan kita akan baca berkaitan dengan ayat-ayat Ashabul Yamin. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman memulakan ayat berkaitan dengan
golongan yang kita sebutkan, golongan yang pertama yang akan beroleh syurga ini sebagai as-sabiqun. Meskipun dari sudut penyusunan, kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ashabul yamin, kemudian ashabul shimal, kemudian as-sabiqun as-sabiqun. Kan? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita fikirkan, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan as-sabiqun dulu, kemudian ashabul yamin, kemudian ashabul shimal? Jadi kalau tengok dalam nota, of course maknanya as-sabiqun itu adalah golongan yang pertama. Hal ini kerana kita bincangkan pada minggu yang lalu bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa kuntum azwajan salasa. Kamu ini adalah kelompok yang mana terbahagi kepada 3. Ini bila kita sebutkan azwajan ini maknanya adalah berpasangan. Bila kita sebutkan berpasangan biasanya ia adalah berdua. Pasangan yang berdua. Jadi salasah yang kita sebutkan itu, yang ketiga itu dia adalah satu bentuk surprise dari Allah Subhanahu Wa Taala. So bila Allah sebutkan ashabul yamin, ashabul shimal, ini kita golongan kanan, golongan kiri, yang banyak juga disebutkan dalam surah-surah yang lain yang maknanya menerima catatan amalan dengan tangan kanan dan juga menerima catatan amalan dengan tangan kiri. Jadi Allah nak datangkan surprise-nya. Kamu tahu tak, Allah nak kata kamu tahu siapakah yang ketiga itu? Yang ketiga itu bukan kata last but not least, kan? Yang disebutkan last tapi bukanlah dia yang paling rendah, tapi dialah yang special, yang surprise, yang Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan siapakah mereka itu. Mereka itulah as-sabiqun, as-sabiqun. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Jadi dan yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia, yang akan mendahului mencapai balasan sebaik-baiknya di hari akhirat. Baik, pertama kalau kita tengok pada perbahasan ayat ini, apa makna as-sabiq? Dia ini orang yang mendahului, orang yang sentiasa dia bekerja, sentiasa berada dalam perlumbaan. Jadi makna as-sabiq ini daripada perkataan istibaq yang merujukkan kepada keterhadapan, seseorang yang tak boleh dikejar. Jadi antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah ini juga, dalam surah Al-Waqi'ah ni Allah sebut nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Pada ayat yang dalam surah Al-Waqi'ah ini Allah menyebutkan sesungguhnya kami telah menentukan kematian seseorang itu. Wa ma nahnu bimasbuqin, tak ada orang yang boleh challenge kami, mengatasi kami. Masbuqin disebutkan, tak ada orang yang boleh challenge mengatasi kami ketika mana kami telah menetapkan kematian seseorang itu. Jadi ini bermaksud bahawa bila kita katakan sabaq, merujuk kepada seorang yang berada dalam perlumbaan dan dia sentiasa berada dalam keadaan keterhadapan. Baik. Kemudian kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan was-sabiqun as-sabiqun. Kalau kita tengok ayat sebelum ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan apa? Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Ada perkataan ashabul maimanah itu diulang 2 kali, kan? As-sabiqun pun diulang 2 kali, as-sabiqun as-sabiqun. Tetapi kenapa perkataan as-sabiqun ini tak ada ma? Allah tak kata was-sabiquna mas-sabiqun. Ya. Allah hanya sebut was-sabiqun as-sabiqun. Baik. Jadi pertama, as-sabiq itu dia adalah kualiti bagi golongan as-sabiqun itu sendiri. Contoh, bila kita kata kanan dan kiri, kalau kita depa tangan kan, depa tangan kanan dan kiri dia sama lah, maknanya dari sudut level ataupun bezanya adalah arah tangan kanan kita, tangan kiri kita, kan? Jadi bila kita kata golongan kanan, golongan kiri, contoh cikgu kata dalam kelas, kan? Ada golongan ada maknanya kumpulan kanan, ada kumpulan kiri. Jadi mungkin kita akan tertanya-tanya, apa beza kumpulan kanan ni dan kumpulan kiri, kan? Tapi bila mana kita sebutkan ada kumpulan kanan, ada kumpulan kiri dan ada satu kumpulan yang duduk kat depan,
duduk kat depan. Yang ni yang keterhadapan. Jadi bila mana dia dah terkedepannya itu, sabiqnya itu adalah kualiti bagi kumpulan itu sendiri. Yang ni tak perlu nak dihuraikan golongan kanan ini rujuk kepada apa, golongan kiri ni, golongan kanan ni, bila kita kata golongan kanan ni perlu dihuraikan apakah ia, golongan kiri pun makna perlu dihuraikan apakah ia. Tapi kalau orang yang terkedepan, yang genius, makna kita tak perlu nak describe orang itu, kerana keterhadapan dia itu dalam sesuatu perkara, dalam pembelajaran, dalam apa juga, dan akhlak dan sebagainya, ia adalah merupakan kualiti bagi orang itu sendiri. Jadi hingga kan maknanya tak perlu nak menyebutkan ini merujuk kepada antaranya adalah persoalan. Kan, adakah kamu tahu apakah ashabul yamin? Ashabul yamin, dan adakah kamu tahu apakah ashabul yamin itu? Tapi as-sabiqun tak perlu. Was-sabiqun as-sabiqun. Jadi orang yang berlumba ataupun yang mengatasi, yang berada di depan, describe mereka itu adalah as-sabiqun itu sendiri. Baik. Yang kedua, dia bila disebutkan as-sabiqun tanpa adanya ma di tengahnya itu, ia merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat excited, dengan gembira kepada golongan as-sabiqun ini. Contoh kalau kita ajak orang mari rumah kita, kan? Jadi kalau kita excited orang datang rumah kita, kita kata apa? Sila. Kita sebut sila. Maknanya kita ulang banyak kali. Sila. Kan? Kalau orang Arab kata marhaban. Mai. Jadi kita menunjukkan keadaan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sangat gembira dengan golongan as-sabiqun ini, hingga kan Allah Subhanahu Wa Taala tak berada perkataan ma di tengah-tengah as-sabiqun itu. Jadi ma juga boleh membawa makna. Ma di sini yang saya merujukkan kepada ashabul yamin, ma ashabul yamin, dan ashabul shimal, ma ashabul shimal. Ma ini juga ada ulama menyebutkan, selain tadi kita kata soalan, dia boleh jadi ini ta'ajjub kepada ma ashabul yamin. Makna Allah Subhanahu Wa Taala juga maknanya ta'ajjub dengan ashabul yamin kerana usaha mereka. Dan Allah ta'ajjub dengan makna rasa hairan dengan ashabul shimal atas kerosakan yang mereka lakukan. Tetapi as-sabiqun luar biasa ketakjuban itu, keseronokan, kegembiraan, hingga tak perlu maknanya diselangkan dengan perkataan ma sekali. Baik. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengulangi 2 kali? Jadi kita dah sebutkan antaranya adalah kegembiraan. Dan para ulama ada membahaskan antara makna ataupun diulang 2 kali as-sabiqun, ia merujuk kepada seperti mana kita tengok terjemahan ini, iaitulah dia mendahului perkara-perkara kebaikan di dunia, as-sabiqun yang di dunia, maka as-sabiqun yang kedua itu adalah mereka yang sabiq, yang terdahulu mencapai ataupun mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Was-sabiquna as-sabiqun. Baik. Jadi siapa mereka ini? Jadi banyak sebenarnya kalau kita nak tengok ciri-ciri yang disebutkan dalam Al-Quran. Saya boleh share kan beberapa ayat Al-Quran. Saya share di ruang skrin. Baik, antaranya kalau kita tengok dalam surah Al-Hasyr, surah 59, pada ayat yang ke-100. Maaf, 100 ayat yang ke-10. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi antara description yang disebutkan di sini adalah as-sabiqun merujuk kepada orang yang meninggalkan legasi kebaikan. Maknanya legasi kebaikan yang telah dia buat diteruskan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Jadi ini memberi satu isyarat kepada kita secara tak langsung. As-sabiqun ini dia bukan sekadar
satu golongan ataupun golongan pendahulu, orang yang terdahulu sahaja, dia boleh jadi orang yang terkemudian. Yang mana orang yang terkemudian ni dia pun ada maknanya generasi yang datang selepasnya. Yang tu kita akan bahas nanti bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Apa makna? Adakah sedikit minal akhirin daripada kalangan orang yang terkemudian? Kita ni kira orang yang terkemudian lah, kan? Jadi adakah kita tak boleh tergolong dalam golongan as-sabiqun? Nanti kita akan bahaskan pada ayat tersebut. Tapi nak sebutkan antara description yang lain yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, kalau kita tengok secara panjang lebar di dalam surah yang ke-23, surah Al-Mu'minun, bermula daripada ayat 57. Bermula daripada ayat 57. Jadi kita tengok apa yang Allah Subhanahu Wa Taala describekan berkaitan dengan as-sabiqun. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, pertama, nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Di antaranya description yang disebutkan dalam surah yang lain, surah Al-Mu'minun, tentang as-sabiqun ini adalah orang-orang yang sentiasa bimbang disebabkan takut akan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takut ini, bila kita katakan takut khasyah ini, dia akan mendatangkan kepada kita berhati-hati. Jadi kerisauan kita risau ni, risau anak kita keluar seorang-seorang, maka kita akan pesan ke dia ni, hati-hati dah jalan, tengok kereta, jangan bercakap dengan stranger. Jadi kerisauan kita itu akan menyebabkan kita berhati-hati. Jadi itulah makna takwa. Khasyah ni membentuk takut. Jadi khasyah juga adalah satu bentuk takut dengan mengagungkan perkara yang ditakuti. Sebab itu dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala membezakan di antara khauf dan juga khasyah. Khauf ni takut juga, tapi takut secara umum, dan kita takut dengan ingin menjauhkan diri daripada perkara yang ditakuti. Contoh kita takut binatang buas, maknanya kita tak adalah bila kita takut binatang buas kita nak pergi dekat kat dia, kan? Jadi kita nak jauh. Jadi dalam Quran bila digunakan khauf juga, maknanya kita takut akan azab Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak jauh. Tapi bila mana disebutkan khasyah, ia merujuk kepada ketakutan yang kita rasa selesa dan kita mengagungkan apa yang kita takuti, dan kita rasa nak lebih dekat dengan perkara yang kita takuti, maka ia tak berlaku melainkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khasyah ini dia adalah satu ketakutan yang didasari dengan ilmu. Dia bukan hanya perasaan, tetapi dia ada ilmu. Sebab kalau takut biasa, dia perasaan, kita rasa takut. Takut dengan binatang dan sebagainya. Tapi kalau khasyah ni dia datang dengan ilmu. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang benar-benar takut pada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah daripada kalangan orang ahli ilmu. Tak semestinya ahli ilmu ni ulama, yang dia maksudkan adalah para ulama kita semata-mata. Siapa yang maknanya keep on untuk mencari ilmu, maka ilmu dia tu membawa dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, membawa dia tunduk dan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Dan mereka beriman akan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Mereka tidak mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan sedangkan hati mereka gemetar kerana mereka yakin akan kembali kepada Tuhan mereka. Jadi mereka memberikan apa yang mereka berikan. Maknanya konsistensi mereka memberi. Mana setiap kali mereka memberi, setiap kali mereka melakukan ketaatan, melakukan amal soleh, maka hati mereka itu bergetar. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bergetar maknanya mengharap balasan kebaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah sebutkan apa? Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang segera mengerjakan kebaikan, dan merekalah orang-orang yang mendahului pada mencapainya. Jadi ini di sini merujuk kepada as-sabiqun tadi yang disebutkan dalam surah Al-Mu'minun daripada ayat 57 hingga ayat 62.
Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga di dalam Al-Quran Allah sebutkan panggilan ataupun seruan kepada golongan sabiq ini. Jadi nak menjadi sabiq ini adalah orang yang menyahut, segera menyahut. Kan dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala banyak mendatangkan nida, mendatangkan maknanya ayat merujuk kepada panggilan ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazi ya ayyuhannas, panggilan-panggilan. Di panggilan ini orang yang segera menyahut panggilan itu, mereka itulah golongan sabiqun. Sebab itu Allah sebutkan fastabiqul khairat. Ya, ini bersegeralah kan, untuk mencapai kebaikan. Fastabiqu ila maghfirah. Ini dalam surah Al-Hadid, dalam surah Ali Imran Allah sebut wasari'u ila maghfirah. Jadi nak menyebutkan kepada kita segera. Dan uniknya kita tengok dalam Al-Quran, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang amal, tentang hari akhirat, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam bentuk perlumbaan. Tetapi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan berkaitan dengan hal keduniaan, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan cara tenang, fasiru fil ard, kan, dan famshu fi manakibiha, berjalan. Sebab apa? Sebab rezeki ni adalah sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan kepada manusia sebagaimana kadar yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Mana ia telah diberikan jaminan. Tapi amal soleh, kebaikan adalah sesuatu yang belum lagi maknanya dijamin. Maka sebab itu kena berlumba-lumba, kena berusaha untuk yang paling awal untuk mendapatkan pahala, berebut-rebut mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan bila mana dalam Quran, tuan-tuan, kita akan dapati dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan sabiq ini kepada golongan yang sebaliknya. Ini kalau kita sebutkan tadi, sabiq banyak berkaitan dengan ayat-ayat ataupun orang-orang yang beriman. Tapi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tentang golongan yang mana mereka ini sabiq juga, tapi sabiq pada perkara-perkara yang buruk. Contoh bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkaitan dengan dalam surah Al-A'raf berkaitan dengan kaum Lut. Allah Subhanahu Wa Taala kata pun berkaitan dengan kaum Lut. Jadi mereka ini telah melakukan sesuatu yang masabaqakum. Ini tidak ada orang yang sebelum daripada kaum Lut yang melakukan seperti mana kaum Lut. Jadi merujuk kepada mereka ini adalah golongan yang terawal juga, tapi terawal dalam melakukan keburukan. Jadi dalam ayat ini as-sabiqun di sini merujuk kepada orang yang terdahulu membuat kebaikan. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan menjadi orang yang terdahulu yang membuat keburukan. Kerana dalam hadis Nabi SAW, sebagaimana kita sebutkan pahala itu boleh jadi jariyah, berterusan, dosa juga boleh jadi berterusan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, man sanna sunnatan sayyi'atin, siapa yang mula menunjukkan jalan kepada keburukan. Sebelumnya Nabi SAW sebut, siapa yang mula menunjukkan jalan kebaikan, maka dia akan dapat pahala dia buat baik dan orang yang mengikutinya buat baik. Tapi kalau siapa yang berada dalam memulakan keburukan, dia akan mendapat dosa keburukan dia buat dan juga keburukan orang lain yang dia lakukan. Sebab apa? Sebab dia memulakan, dia menjadi contoh. Maka yang kita nak dalam konteks surah Al-Waqi'ah ini ialah orang yang memulakan melakukan kebaikan, as-sabiqun as-sabiqun. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, describe bahawa as-sabiqun ni siapa? Ulaikal muqarrabun. Mereka itu adalah orang yang didampingkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pertama, damping ni membawa makna dekat lah. Dan kalau kita kata apa makna damping, ia merujuk kepada dekat. Jadi dekat ini Allah Subhanahu Wa Taala tak sebutkan dekat dengan siapa. Dan walaupun dalam kurungan, kalau kita tengok terjemahan tu dalam kurungan disebutkan di sisi Allah kan. Tapi secara asasnya tak disebutkan. Dan dalam kurungan tu tak ada dalam ayat tu. Jadi dekat dengan siapa? Dekat di mana? Kan? Dekat dengan apa? Bagaimana dekat itu? Jadi semuanya tak disebutkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kerana apa? Kerana perkataan muqarrabun itu merujuk kepada bukan seseorang itu mendekat, tetapi didekatkan. Kalau kita sebutkan didampingkan. Jadi kalau contoh kalau kita pergi satu event. Jadi event tu mungkin orang yang terkenal. Tapi orang yang terkenal tu mungkin kawan sekolah kita tu. Contohlah. Jadi orang yang terkenal ni, maknanya ada red line, tape line tu ataupun tape kuning tu kan. Maknanya tak boleh lebih pada kawasan ni untuk mendekati orang tu. Tapi bila mana kita jalan, orang yang terkenal tu nampak kita. Dia kenal kita, dia panggil kita. Main-main, lama tak jumpa. Jadi kita pergi across kepada red line ataupun tape kuning tu, kita boleh mendekat kepada dia. Jadi kita didampingkan kepada orang yang terkenal tu sebut. Mana kita boleh across, kita boleh menjauhi segala bentuk halangan yang ada dan kita dapat untuk bertemu dengan orang tu, dapat peluang yang orang lain tak dapat. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut ulaikal muqarrabun, didekatkan, maka ia merujuk kepada keadaan, of course keadaan di hari akhirat, iaitu didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, didekatkan kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Allah Subhanahu Wa Taala ibarat mendekatkan syurga itu kepada orang yang bertakwa dan ianya tidak jauh. Didekatkan bagi orang yang bertakwa syurga tersebut, dan didekatkan dengan maksud mendapat rewards daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ulaikal muqarrabun. Jadi bila mana kita nak menjadi orang as-sabiqun, caranya adalah bagaimana kita usaha untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak dekatkan diri dengan orang-orang yang berpengaruh, jadi kita cuba usaha untuk visible. Yang akhir sekali mungkin dia panggil kita, dia jemput kita. Jadi kita nak dekat dengan Allah Azza wa Jal, kita kena usaha. Mudah-mudahan bila Allah panggil kita, Allah panggil untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut fi jannatin na'im. Ini mereka tinggal menetap di dalam syurga yang penuh nikmat. Kalau kita fikirkan, tadi kita sebutkan dekatkan dengan apa? Antaranya dekat dengan syurga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala boleh sahaja menyebutkan ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im. Mereka ini adalah orang yang didampingkan, maknanya didekatkan ke dalam syurga penuh kenikmatan. Tetapi bila adanya fasal ni maknanya ayat itu dia berpisah. Yakni ulaikal muqarrabun dan kemudiannya ada fi jannatin na'im, maka dia ada something yang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita realize, untuk kita tenung, perhatikan, ada benda yang Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kepada kita. Apa perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebutkan? Mendekat, maknanya didekatkan, bukan mendekat, didekatkan diri pada, kalau kita sebutkan tadi, pada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sesuatu yang lebih tinggi, maknanya kedudukannya daripada orang yang masuk ke dalam syurga. Maknanya masuk ke dalam syurga ini satu kenikmatan lah. Tetapi di dalam top of maknanya kenikmatan dalam syurga, perkara yang lebih tinggi daripada nikmat dalam syurga itu adalah didekatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita tengok dalam hadis perbincangan Isra Mi'raj Nabi SAW kan. Bagaimana Nabi SAW melihat syurga ini berada di langit yang ketujuh. Dan akhir langit yang ketujuh itu Sidratul Muntaha. Di akhir hujung langit yang ketujuh. Allah Subhanahu Wa Taala menjemput Nabi untuk naik bertemu Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Walaupun Nabi SAW dalam riwayat yang lebih tepat, mana Nabi tak melihat Allah Subhanahu Wa Taala secara directly pada waktu itu. Tetapi maknanya Nabi diangkat lebih tinggi. Maknanya syurga ada di bawah. Siapa yang berada di Sidratul Muntaha itu adalah Jibril. Ini menunjukkan syurga itu yes, dia adalah nikmat yang agung. Tapi ultimate, lebih tinggi daripada itu adalah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini satu benda yang unik. Apabila kalau Allah Subhanahu Wa Taala ulaikal muqarrabun, walaupun kita katakan didampingkan di akhirat, maka ia boleh jadi
seorang itu didekatkan, maknanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas usaha dia di dunia ini. Dengan maksud mungkin di dunia ini kita menghadapi kesukaran yang pelbagai, tetapi bila mana kita melakukan sesuatu yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala redha pada kita, Allah dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dari sudut kedudukannya, dia memberikan kebahagiaan kepada kita sebelum daripada kebahagiaan di dalam syurga. Kalau kita kata ulaikal muqarrabun, tadi kita sebutkan as-sabiqun boleh jadi di dunia, kan? Maknanya di dunia ini nikmat adalah apabila didekatkan kepada Allah Subhanahu. Didekatkan maknanya Allah pilih untuk kita ini didekatkan kepadanya. Bukan sekadar mana kita mendekat pada Allah, tapi Allah pilih kita untuk didekatkan dengannya, dengan makna Allah mengangkat pada kedudukan. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Dan mereka berada di dalam syurga yang penuh kenikmatan. Jannat ini merujuk kepada syurga, dan jannat juga membawa makna kebun. Kebun ini menunjukkan kepada scenery, maknanya keadaan yang kita tengok. Ini orang yang berada dalam kebun, tak semestinya dia berada dalam keadaan na'im. Kadang-kadang orang pergi kebun, orang dulu-dulu lagi lah, selalu pergi kebun kan. Mana dia berpenat lelah, berpanas terik, kan, berpeluh, kan, nak kena bercucuk tanam. Tapi Allah sebutkan syurga berbeza. Fi jannatin, kamu berada di dalam kebunan itu, kan, yang ini dalam syurga itu, yang mana di dalam syurga itu yang ada hanyalah kenikmatan. Na'im, nikmat. Baik, jadi kalau kita bayangkan macam ni, sebab orang yang al-muqarrabun, as-sabiqun ini, kita sebutkan tadi, dia orang yang sentiasa nak berada di depan, keterhadapan dalam amal soleh dan dalam perkara-perkara kebaikan. Jadi orang yang nak keterhadapan dalam amal soleh ni, dia tak duduk senang, dia tak duduk rehat, dia tak duduk relax, chill dan sebagainya. Dia sentiasa nak buat sesuatu, nak mencari peluang-peluang nak buat kebaikan. Maknanya dia tak bersenang-senang. Ibarat kalau kita contoh, kalau anak-anak kita nak exam, dia ada target dia nak capai. Jadi dia pun akan usaha, kan, untuk belajar. Bila habis belajar, habis examnya, dia pun lega, letak pen, habis jawab paper last kan, letak pen, dia relax. Jadi kenikmatan na'im, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan nikmatnya berada di dalam syurga itu setelah makna kelelahan as-sabiqun menjadi sabiqun, mana pada waktu inilah kamu akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berada dalam kenikmatan fi jannatin na'im. Jadi nanti an-na'im, perkataan an-na'im ni akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih lanjut dalam ayat-ayat seterusnya, apa bukti bahawa syurga ni penuh dengan kenikmatan. Nanti Allah akan sebutkan apa yang mereka makan, apa yang mereka minum, bagaimana keadaan mereka dan sebagainya. Dan itulah yang akan menunjukkan bahawa mereka ini sedang berada dalam kenikmatan. Baik. Ini yang kita nak selalu tertanya-tanya kan. Jadi kita dah sebutkan as-sabiqun itu, mereka ini adalah ulaikal muqarrabun, maknanya di dalam di hari akhirat kelak mereka berada dalam syurga. Tetapi siapa yang tergolong dalam as-sabiqun ni, siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala terima mereka menjadi golongan as-sabiqun? Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Iaitulah mereka yang sekumpulan besar daripada umat-umat manusia dan juga sebilangan kecil daripada yang datang kemudian. Jadi saya tak sebutkan contoh tentang dekat. Sebelum kita pergi pada siapa golongannya itu, dekat tadi. Kalau kita semakin dekat dengan sesuatu ataupun seorang yang berautoriti. Contoh kalau kita kata orang yang lebih dekat dengan menteri ataupun Perdana Menteri ataupun raja ataupun agung dan sebagainya. Jadi orang yang lebih dekat dengan orang yang mempunyai pengaruh ataupun kuasa yang besar, satu, dia ada akses yang besar juga. Sebagaimana Yusuf AS dalam Quran, dekat dengan Raja Mesir pada ketika itu, dia ada akses daripada Raja Mesir untuk bawa ahli keluarga dia untuk datang ke Palestin. Maka itu satu kenikmatan. Yang kedua,
Bila kita katakan orang yang dekat dengan yang berpengaruh, kan, orang yang ada kuasa, dia kadang-kadang mendatangkan beban kepada kita, dengan maksud kita ada banyak responsibility. Kita nak kena jaga rahsia, kita nak kena jaga sebab kita dekat, mana kita kena buat bagi pihak orang yang kita dekati itu, kan. Macam kalau kita kata setiap menteri ada dia punya pegawai khas ke, apa nama, setiausaha ke. Jadi dia kena buat macam-macam lah, kena susun bagi orang menteri tersebut, kan. Tapi orang yang dekat dengan Allah, dibawa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah kata kamu tak payah nak susah-susah. Hatta kalau kita sebutkan malaikat sekarang, kan, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ada malaikat-malaikat yang dekat yang disebutkan muqarrabun juga, iaitu malaikat Jibril, Mikail dan sebagainya. Jadi mereka ini ada tanggungjawab yang besar. Bila dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ni, bila kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok para anbiya, bagaimana kehidupan mereka penuh dengan cabaran. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut di hari akhirat, mereka yang didekatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat ni, tidak ada lagi kelelahan, kepenatan, fi jannatin na'im. Mereka berada dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Okay, baik. Siapakah mereka ni? Sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Baik. Awwalin ni ada beberapa tafsiran awwalin. Antaranya awwalin ini merujuk kepada generasi umat yang terdahulu. Ini sebelum daripada umat Nabi SAW. Jadi kenapa mereka ni ramai? Sebab of course jumlah mereka lebih ramai. Kalau kita sebutkan generasi zaman Nabi Nuh sahaja, kan, kalau kita sebutkan 1000 tahun ada 10 generasi. Berapa ramai? Tak masuk lagi kaum-kaum yang lain. Dan kalau kita tengok dari sudut dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa Allah sebutkan ada kaum yang terdahulu yang kami ceritakan kepada kamu, mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran. Dan ada kaum yang Allah Subhanahu Wa Taala tak ceritakan dalam Quran. Mana kaum yang terdahulu bukan sekadar yang ada dalam Quran, tapi yang tak ada dalam Quran tu lebih banyak. Kalau kita sebutkan Nabi ada 313, ikut satu pandangan. Rasul ada yang kata Rasul ada 313. Nabi kata ada 124 gitu. Jadi setiap Nabi itu dia ada dia punya kaum, ada dia punya generation dia, kan. Jadi kalau kita bayangkan setiap tu ada generation. So berapa banyak generasi yang ada terdahulu sebelum generasi kaum Nabi SAW ini ataupun umat Nabi SAW ini, termasuk kita, kan. Menunjukkan sejarah manusia ni lebih panjang terdahulu, kan, yang kita tak tahu yang hidup puluh ribu tahun yang lalu. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi nak sebutkan sullatun minal awwalin, antaranya sebilangan besar daripada golongan yang terdahulu adalah golongan sebelum umat Nabi SAW. Sebab itu sahabat bila dengar ayat ini, ya, jadi mereka mengadu dan mereka rasa sedih, kan. Mereka kata kepada Nabi SAW, oh, orang yang terdahulu ramai masuk, kan. Kita ni wa qalilun minal akhirin, kita ni sedikitnya. Jadi sahabat, kita bayangkan sahabat rasa risau macam tu, kan. Sebab apa? Sebab mereka tahu bahawa nikmatnya menjadi sabiqun itu. Jadi sepatutnya kita juga risau sikitnya kita boleh masuk dalam golongan wa qalilun minal akhirin ni, orang yang kemudian ni. Baik. Makna yang kedua, awwalin ini merujuk kepada, mana sullatun minal awwalin ini nak merujuk kepada umat Nabi SAW. Kalau tadi umat yang terdahulu, awwalin, akhirin maknanya umat Nabi SAW. Makna yang kedua, sebab Nabi SAW pun explanation Nabi kata awwalin itu merujuk kepada umat ni juga. Mana umat Nabi SAW. Umat Nabi SAW yang mana generasi awal. Ini dalam Quran banyak Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan nama as-sabiqun, yang kita sebutkan as-sabiqun al-awwalun, yang mana mereka yang awal beriman kepada Nabi SAW. Tapi kalau kita tengok sullatun minal awwalin, mereka ni ramai yang masuk syurga. Wa qalilun minal akhirin, akhirin yang kedua dengan maksud kita lah. Ini zaman kita. Ini sedikit daripada zaman kita. Jadi sedikit di sini juga boleh difahami dengan makna penisbahan. Penisbahan ni maknanya apa? Macam persen lah. Jadi kalau yang terdahulu 1000 orang,
Yang kita sebut sullatun ramai disebabkan pada Mekah memang bukan ada ratus ribu orang kan. Kalau kita tengok musyrikin pun paling besar dalam peperangan Ahzab 10,000. Umat Islam selepas Fathul Mekah 12,000 dalam peperangan Hunain. So ada belas-belas ribu je kan. Jadi nak sebutkan sullatun ni makna persen mereka 90% daripada 1,000 orang, maknanya 900 orang contohlah kan. Tapi wa qalilun minal akhirin, sikit mana tapi persen kita, mungkin persen kita sikit. Contoh persen 5%, tapi 5% daripada 5 juta orang. Kalau hari ni mana 8 bilion orang. Kita bayangkan kalau 10% daripada 8 bilion, so banyaklah. Maknanya nak sebutkan kepada kita, apa kesimpulannya nak disebutkan. Bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kan? Kalau kita ni tetaplah menjadi akhirin, makna pertama pun kita ni akhirin, makna yang kedua pun kita menjadi akhirin, dia tidak menyebabkan kita rasa putus asa, kita ni tak ada lah nak apa nama, nak jadi seperti mana golongan as-sabiqun, jauhlah kita ni kan, nak jadi macam mereka, tak kan? Ada kuarternya, tapi dia mesti menjadi orang yang sabiq, orang yang keterhadapan tadi kan. Orang yang keterhadapan, dia bukan orang yang biasa, bukan orang yang okey tak apalah kita relax kan. Semua orang puasa just puasa, kita pun puasa just puasa je, relax, tidur, rehat. Bukan kata tak boleh, ada masanya. Tapi mana kita puasa, kita nak apa? Kita nak hatam Quran, kita nak faham Quran, kita nak menjadi orang yang sabiq, bukan menjadi orang yang kebanyakan, tapi orang yang terhadapan dari sudut amal salih. Maka ada kuatanya wa qalilun minal akhirin. Bahkan ini dibuktikan dalam ayat antaranya dalam suratul Maidah. Kalau kita tengok, menunjukkan bahawa adanya peluang kepada kita untuk maknanya menjadi golongan as-sabiq dalam suratul Maidah ayat yang ke-48. Surah Maidah ayat yang ke-48. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi. Saya terjemahkan terus. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalanlah hukum di antara mereka itu dengan apa yang telah dituntut Allah kepadamu, dan janganlah engkau mengikuti kehendak hawa nafsu mereka dari apa yang telah datang kepadamu daripada kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikan suatu syariat. Tengok likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Mana setiap umat tu dia ada syariat dia ada manhaj dari sudut kehidupan agama dia. Dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak, Allah jadikan semua ni satu umat. Tapi walakin liyabluwakum fima atakum. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tujuannya adalah untuk menguji dari sudut bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan sesuatu. Mana mendatangkan syariat yang terdahulu beza dengan sekarang. Syariat yang terdahulu atau untuk menguji mereka, syariat sekarang adalah untuk menguji kita. Tapi Allah kata apa? Fastabiqul khairat. Maka hendaklah setiap pada orang itu dia berlumba-lumba melakukan kebaikan. Ini menunjukkan bahawa pada setiap generation itu, pada setiap umat itu kan, kalau kita kata awalin itu adalah golongan sahabat, akhirin itu adalah kita, mana setiap kita kata kaum, setiap generation, setiap, bahkan kalau kita nak sebutkan setiap silsilah keluarga atau setiap keluarga kecil kan, ini kita bersama isteri ataupun kita bersama ibu bapa kita, bersama sepupu papat kita semua kan, semuanya adanya peluang untuk fastabiqul khairat, untuk menjadi orang yang terkehadapan kan. Jadi bila mana dia berada di hadapan, dia tak berada di line belakang bersama orang yang lain. Jadi dia mengorbankan maknanya kerehatannya, dia mengorbankan maknanya kesenangannya untuk apa? Untuk dia berterusan berada di hadapan, menjadi orang yang istibah tadi kan, wasabiquna as-sabiqun. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, setelah Allah Subhanahu Wa Taala describe mereka ini, Allah sebutkan apa? Apa keadaan mereka berada di dalam surga. InsyaAllah 1/2.
Saya sebutkan tadi nak ambil sejam kan untuk As-Sabiqun. Okay, kita ambil sikit lagi masa dan nanti saya akan berikan ruang untuk kita rehat sebentar bagi kita boleh refresh untuk kita sambung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ala sururin mawdunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Ini satu keadaan yang sangat happening, sangat seronok bila Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang syurga. Memang best. Tapi syurga ni untuk siapa? Syurga ni untuk disebutkan tadi as-sabiqun. Pertama Allah Subhanahu wa taala sebut ala sururin mawdunah. Jadi mereka berada di takhta-takhta kebesaran yang bertatahkan permata. Sururin. Sururin ni maknanya ada ulama mengatakan dia adalah jamak ataupun plural daripada perkataan sarir. Sarir ni maknanya katil lah. Jadi katil ni bukanlah katil untuk kita tidur tu. Sebab dalam Quran Allah Subhanahu wa taala membezakan perkataan surur dengan perkataan araik. Araik ni alal araiki yang zurun. Araik itu merujuk kepada katil juga. Tapi katil araik ni adalah katil, mudah kita kata pasangan honeymoon lah. Katil pasangan honeymoon. Tapi surur ni katil juga, dia macam katil. Sebab apa dia macam katil? Sebab dia besar. Dia tempat duduk tapi dia macam katil. Untuk apa katil ni, surur ni adalah untuk dia chill out, untuk dia sembang-sembang, berparti dan sebagainya. Memang exactly makna dia berparti, dia sembang-sembang, sonok-sonok. Itu surur. Sebab makna surur juga adalah kegembiraan. Ala surur dia ni dia berada di atas tu dengan kegembiraan. Mawdunah. Jadi Imam Ibn Ashur mengatakan surur ini merujuk kepada dia kerusi yang panjang untuk seorang duduk, tetapi kursi itu besar hingga kan dia boleh duduk macam ni. Dia boleh duduk maknanya menjandar dia punya bahagian lambung dia ni, ataupun dia boleh duduk makna berbaring. Nak katakan tempat kursi itu sangat besar hingga kan dia nak duduk macam mana pun, mana dia boleh duduk di atas surur itu. Menunjukkan selesa sungguh lah. Kita bayangkan kalau kita duduk atas kursi, kalau boleh duduk seorang pun, kita besar kan, itu pun dah selesa. Jadi kita bayangkan kursi yang kita seorang saja duduk, jadi kita boleh duduk macam mana pun yang kita nak. Sekejap nak duduk okey, sekejap nak duduk menyiring, sekejap nak duduk berbaring, tak ada masalah. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut mawdunah. Dia bukan sekadar ada kegembiraan, ada keselesaan, tetapi sarir itu, surur itu, dia dihiasi dengan permata. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan adanya permata yang dihiaskan ataupun mungkin daripada emas dan sebagainya? Jadi emas dengan permata dia mahal kan, mana permata? Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan permata? Jadi Allah nak sebutkan sebab golongan ni as-sabiqun, dia bukan sekadar selesa kan. Kalau kita kata dapat kursi yang duduk besar pun rasa selesa dah kan. Tapi Allah Subhanahu wa taala nak sebutkan exclusiveness, eksklusif, menunjukkan kepada eksklusifnya kan. Orang yang as-sabiqun ini hatta tempat duduk untuk dia relax je kan, adalah dibuat daripada permata kan. Baik. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala mesti mention berkaitan dengan permata ni? Semua dia berbalik kepada as-sabiqun. Kerana bila kita katakan as-sabiqun, dia jadi orang yang di dunia itu mungkin dia tak pandang kepada status kan. Status maknanya menjadi orang yang besar. Walaupun dia mungkin digelar sebagai datuk, walaupun dia digelar sebagai Tan Sri dan sebagainya, tapi itu bukan menjadi tujuan kepada dirinya sebab semua orang kerja benda tu. Orang yang lain daripada dia kerja nak dapat datuk, kerja nak dapat Tan Sri. Tapi bagi dia bukan itu yang dia cari. Dia nak sabiq, dia nak keterhadapan daripada orang lain. Maka dia meninggalkan walaupun orang beri, nak katakan tak salah untuk dapat tu. Kan? Kalau diberikan tak apalah. Tapi nak katakan tak salah. Ya, nak sebutkan juga kalau orang yang keterhadapan, mana dia tak fikirkan benda tu, maka Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya untuk menjadi orang yang berada keterhadapan di hari akhirat itu dengan disebutkan diberikan takhta yang diperbuat daripada permata. Sebab permata ni menunjukkan kepada status juga.
kan. Ada kursi macam kita tengok kursi agung kan, duduk, mana menunjukkan kepada status. Kemudian boleh jadi di dunia ni dia orang yang biasa, yang direndahkan oleh golongan elit. Contoh dalam Quran, dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan banyak penentang para anbiya ni daripada golongan al-malak. Al-malak ni golongan yang, malak ni makna penuh. Penuh apa? Dia penuh, dia ada duit banyak, dia ada pengaruh besar, mana dia ada semua benda. Kan? Dia dah rasa penuh dalam diri dia, dia tak perlu pada agama. Kan? Jadi mereka inilah banyak menentang para rasul. Kan? Jadi mereka golongan elit yang menentang para rasul, maka disediakan golongan as-sabiqun yang awal mana mengikuti rasul ini duduk di tempat yang elit. Dan di dunia ini kita sebutkan bila jadi as-sabiqun, nak jadi orang yang pertama, orang yang terhadapan, mereka meninggalkan keselesaan. Maka Allah sebutkan keselesaan bersama dengan kenikmatan duduk berada di atas kursi. Itu digambarkan kursi sahaja. Baik. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Sekejap ya. Okay. Muttaqiin, mereka berada dalam keadaan berbaring, di atasnya dengan berhadapan. Okey, bila kita kata muttaqiin, ittika ni, ulama menyebutkan ittika ni dia macam duduk di atas kita punya sisi ni. Mana kita duduk relax, chill kan. Dia tengok orang yang kalau raja-raja kan, dia duduk chill ni sampai orang duduk kipas dia sambil duduk makan, orang suap buah kat dia. Mana dia duduk dalam keadaan menunjukkan kepada chill. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Okey. Apa makna muttaqiin? Berbaring. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan berbaring? Setiap gambaran tu dia ada sebab. Jadi kita sebutkan bahawa as-sabiqun ni dia berada dalam keadaan dia berpenatan di dunia. Maka Allah kata dah hilang segala kepenatan. Jadi kita sebutkan naim kan. Kalau kita nak faham makna naim, inilah description naim. Ala sururim mauduna muttaqiin. Ini dia berbaring. Dia dah lepaskan segala beban dia kan? Dan hari ini dia berada dalam keadaan yang rehat, muttaqiin. Dan bila kita kata kursi yang eksklusif kan? Kursi yang eksklusif kan? Kursi yang eksklusif ni biasanya dia berada di tempat-tempat yang juga eksklusif kan? Macam di istana dan sebagainya. Jadi orang tak duduk di tempat, di kursi istana tu dengan cara dia duduk berbaring macam tu kan? Tapi nak kata betapa comfortnya, relaxnya berada di dalam syurga ni memang tak fikir apa dah. Kan? Tak ada fikir dah kepenatan semua tu. Muttaqiin. Mereka berada dalam keadaan yang sangat santai dan sangat selesa walaupun mereka berada di satu tempat yang takhta kan? Yang disaluti pula dengan permata. Berbaring, relax. Muttaqiin. Dan bila kita sebutkan muttaqiin, sebab apa? Sebab mereka telah hilang beban daripada mereka. Mereka telah tamat maknanya mission mereka sebelum ini. Dan muttaqiin ittika ni dia ada makna kita rasa selesa untuk balik ke rumah. Contoh kita pergi travel kan. Bila kita pergi travel, penat walaupun kita seronok tengok apa semua kan. Tapi bila once kita balik rumah, kaki aku kan. Kita menghempaskan diri atas katil. Sebab baring, itulah yang paling selesa kita duduk. Kan? Jadi bila kita kata syurga ni sesuatu ataupun tempat yang kita mana biasa pergi. Kalau kita tak biasa pergi ke syurga, memang kita tak biasa pergi kan. Kalau kita tak biasa pergi ke satu tempat, adakah tiba-tiba kita nak pergi tempat tu, kita nak duduk baring? Kan? Kita mesti akan awkward. Kan? Tengok orang keliling semua kan, kita pun duduk elok-elok kan. Kita pun cakap kat anak kita kan, kalau pergi tempat orang ni duduk elok kan. Jangan nak baring-baring kan. Kalau pergi rumah jiran-jiran ke rumah orang yang kita kenal, kalau pergi rumah adik-beradik tak apalah kan, boleh baring konggang kebalik dan sebagainya. Tetapi nak sebutkan syurga ni adalah tempat yang baru, tempat yang elit, eksklusif. Nak masuk ke dalam syurga itu, malaikat bawa nak masuk dalam syurga. Dan masuk dalam syurga tu, kita bayangkan malaikat ada, kita duduk berbaring, rehat kan? Dalam keadaan adanya para malaikat. Ini bahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menariknya. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan alaiha mutaqabilin. Ini kita berada berhadapan.
Berhadapan ni maksudnya apa? Kita duduk, tadi saya sebutkan surun ni bukan, dia adalah katil, tapi katil yang tempat untuk enjoy berparti dan macam sofa lah, sofa. Kalau katil yang kita sebutkan tidur berpasangan itu dipanggil araik. Sebab itu mutaqabili. Mutaqabili ni maknanya dia bertemu berdepan dengan orang lain. Maknanya dia duduk berhimpun dengan orang lain sambil sembang-sembang, macam mana kau masuk syurga, apa amalan kau, ataupun kalau orang yang sabiqun, antara as-sabiqun ni siapa? Anbiya, para sahabat. Boleh bayang kita duduk atas kursi sambil berbaring, masuk para sahabat, masuk Umar bin Khattab, masuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita nak buat apa? Adakah kita nak baring, duduk, relax gitu? Kita kalau jumpa para ulama, orang yang dihormati, walaupun kita duduk berbaring, bila masuk guru kita buat apa? Kita bangun duduk elok-elok kan? Sebab apa? Sebab kita menghormati, kita rasa respect. Bila dekat dengan kita pun rasa nervous. Kita duduk elok. Tapi dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala relaxnya dalam syurga, comfortnya dalam syurga ni, as-sabiqun itu bila dia duduk baring, marilah siapa pun, bukan kata tak hormat, marilah siapa pun menunjukkan bahawa itulah keadaannya. Dia dah hilang rasa nervous bila orang yang besar datang kepada kita. Maknanya dia menjadi seorang yang kita boleh sembang, boleh bermesra dengannya. Itu menariknya menjadi golongan as-sabiqun ini. Kerana apa? Kerana kita boleh akses kepada orang-orang yang as-sabiqun yang terdahulu, yang kita baca, yang kita tengok, yang kita dengar dari sudut apa kehidupan hebat mereka. Lagi banyak cerita kita boleh dengar macam mana zaman tu kalau Nabi Musa, jadi kita boleh tanya macam mana Nabi Musa keadaan ni. Wallahu a'lam lah, yang saya bayangkan je lah. Ini kalau kita nak tengok replay kan, apa yang berlaku kalau di dunia ni pun, mana kita boleh dapatkan apa batas yang ada di dalam syurga. Tak ada batas. Kita boleh sembang, tengok, dengar pengalaman dan sebagainya. Ini mutaqabilin, muttaqiin. Ini muttaqiin dalam keadaan yang berbaring, relax, santai, bila sembang-sembang tak ada masalah. Ini satu nikmat yang kita tak tahu lah kan. Kita tak boleh nak bayangkan dengan kata-kata kita di dunia ni. Bahkan bila dikatakan mutaqabilin ni berhadapan, menunjukkan tak ada siapa pun yang di belakang. Ini para mufassir, kalau kita tengok mufassir ni sangat agak pening dengan ayat ni. Kita bayangkan kalau kita buat group, kalau 5 orang, okey lah kalau tak membelakangkan orang lain. Tapi kalau kita 20, makin lama makin jauh. Kalau 3 juta, satu bulatan, macam mana kita nak nampak orang yang berada di sana? Itulah wallahu a'lam, satu benda yang sebab itu Nabi kata la ainun ra'at wala uzunun sami'at. Kita tak pernah dengar, kita tak boleh bayang macam mana tu. Tapi nak katakan kalau semua orang berada berhadapan, tak ada orang yang membelakangi, besar mana syurga tu? Wallahu a'lam. Jadi nak tunjukkan betapa besar, walaupun adalah para ulama yang cuba, antaranya Ar-Razi mengatakan bahawa manusia ini dia jadi macam cahaya. Sebab semua itu adalah cahaya dalam syurga, cahaya, sebab cahaya ni dia tak ada depan belakang. Tapi kalau kita kata cahaya, sebab nanti Quran kata bahawa dia minum air, dia makan. Macam mana cahaya lah makan, minum pula? Ini satu form yang kita tak tahu macam mana. Ada juga yang katakan mutaqabilin ini menunjukkan kepada kita duduk dalam satu grup yang kecil. Kerana dia ada banyak grup. Sebab tu dalam ayat yang lain dalam surah Yasin, antaranya Allah kata bahawa manusia, orang yang berada ni, ashabul jannah ni, dia hum fi syughulin. Syughul, mereka ni sibuk. Bukan sibuk buat kerja, bukan sibuk beribadah. Sibuk maknanya dari satu tempat ke satu tempat, kan. Chill, berparti, sembang, minum air, makan, sambil orang hidang, tanya pengalaman orang tu, sembang dengan orang ni, sembang dengan orang tu. Itu saja keadaannya. Dan kita pun di dunia ni, kalau kita sebutkan, kalau ada grup kita yang kita selalu sembang, berapa ramai je ada, kan? Okay, grup mana office, grup taman, grup schoolmate. Itu je yang akan berulang kita pun. Jadi kita bayangkan, bukan sekadar kita jumpa orang yang sezaman, kita jumpa as-sabiqun daripada zaman dulu, daripada golongan yang Allah sebut cerita mereka dalam Quran. Itu nikmatnya menjadi sabiqun.
ini nikmat keberadaan bersama dengan orang-orang yang saleh, dengan orang yang juga as-sabiqun di dalam syurga. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Mereka dilayani oleh anak-anak muda, lelaki yang tetap kekal dalam keadaan mudanya, yang sentiasa beredar di sekitar mereka. Baik, ini dia ada dua tafsiran. Baik. Yatufu alaihim, maknanya dia bertawaf. Tawaf ni maknanya duduk. Mana kita duduk tadi dalam grup tadi, duduk sembang-sembang, adanya anak muda yang keliling kita. Ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama disebutkan, yang biasa kita dengar adalah anak muda ni dengan maksud mereka ini adalah macam pelayan. Dan kalau kita tengok di restoran-restoran tertentu kan, pelayan yang pakai apa orang panggil kat atas ni kan, macam tie, bukan tie, dia yang bentuk ribbon kan, dia pakai benda tu, waiter smart kan, muda, handsome, datang maknanya bagi air, serve minuman. Itu antara makna yatufu alaihim. Kerana mereka ni sedang bersembang, gelak tawa dan sebagainya, dan orang-orang muda ni sentiasa datang. Air nanti kita sebutkan selepas ni, air minum, dia datang tuang. Ini kita tak payah nak minta-minta. Dia sentiasa alert. Kita nak air, tuang. Nak air, tuang. Nak air, tuang. Makna yang kedua, ini menarik. Al-Qurtubi juga mengatakan yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Sebab dalam ayat yang lain Allah sebut ghilman. Jadi kalau kita kata ghilman, of course ghilman ni boleh dah gulam, mana-mana anak-anak muda. Tapi bila kata wildan ni merujuk kepada anak, waladun, menunjukkan kepada orang muda tadi, dia ada kaitannya dengan as-sabiqun ni tadi. Ada yang juga mentafsirkan wildan ni merujuk kepada anak kecil. Walaupun ada tafsiran, sebab dia ada pelbagai tafsiran, sebab benda ni adalah perkara yang gaib. Dan para ulama memberikan pandangan. Ada yang mengatakan ahli syurga ni semua sama dari sudut umurnya. Dan ada yang kata ahli syurga ni makna orang yang masuk syurga atau syurga dan sebagainya, itu makna dia mencapai umur dia sekitar dalam lebih kurang 33 tahun. Tapi bagi kanak-kanak, bayi yang kecil yang meninggal pada waktu kecil, maka dia akan dibangunkan pada umur dia, ataupun umur yang bukan umur bayi lah, mana umur yang mungkin 5-6 tahun. Sebab di wildan ni umur dia lebih kurang macam tu, 6-7 tahun, 5-6 tahun, itulah 5-6 tahun. Jadi yatufu alaihim ni maknanya anak-anak ni, bayangkan antara makna, jadi saya sebut makna yang kedua. Makna pertama tadi yang biasa kita, yang kedua maknanya anak-anak yang kecil ni berada sekitar kita. Kita bayangkan kalau hari ni kan orang pergi duduk di tempat, kita pergi rumah ataupun lawat saudara kita yang ada anak kecil kan. Jadi anak kecil yang tak payah mana basuh berak dia makan maknanya tak tumpah, dia tak comot kan, muka comel je, senyum je, gelak je, tak ada nangis-nangis, tak ada tantrum. Seronok tak kita? Ini seronok. Allah kata wildan, ni anak-anak kecil ni tadi berlari-lari kita tu, nak peluk, seronok, nak cium apa semua kan. Boleh bayang tak ibu-ibu kalau ada anak, memang syok kan orang kata ada anak kan yang umur lebih kurang macam tu, yang dia boleh bergelak tawa dengan kita kan. Tapi dalam keadaan anak itu, kita tak payah nak basuh berak dia, tak payah nak suap makan dia, makan tak tumpah, dia boleh datang bantu kita bagi air pula dan sebagainya. Takkah itu satu keseronokan dan satu gambaran yang Allah berikan, rasa relax, tenang, comfort. Dan kita boleh bayangkan, maknanya kita kalau balik kerja penat kan, kita pun landing. Jadi kita sebutkan image-nya adalah melepaskan bebanan tadi, dan di dunia kita duduk bersandar ke belakang, tiba-tiba anak kita bawa main air kat kita kan. Lepas tu dia pun nak main-main yang kita pun seronok, nak gelak sepah daripada penat. Itu satu kenikmatan di dunia. Apatah lagi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di akhirat, yatufu alaihim wildanun mukhalladun, sentiasa beredar bersama dengan mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Jadi dengan membawa piala-piala minuman. Jadi kita bayangkan anak-anak kecil tadi, kalau
makna yang pertama kita faham lah. Anak-anak muda, waiter menjadi serve kepada as-sabiqun. Maknanya kita di-serve. Orang as-sabiqun ini di-serve. Makna yang kedua, anak-anak ni tadi, mari bawa kepada kita air. Jadi kita pun seronok. Jadi gembira, yang menunjukkan kepada fully relax. Bi'akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Dengan membawa piala-piala. Akwab ni adalah cawan yang tak ada telinga. Ini uniknya Quran. Cawan tak ada telinga ni cawan yang biasa kalau kita tengok orang minum arak tu kan. Yang dia ada batang panjang tu, bawah tu. Kemudian dia ada atas dia besar. Sebab apa disebutkan cawan ini? Kalau kita minum guna cawan yang ada telinga, kan, cawan yang ada telinga kan, kita kena minum macam tu. Kita tak boleh minum macam tu. Kita tak boleh minum macam tu. Dia akan tumpah. Tapi kalau cawan yang mana kita pegang macam tu kan, mana kita letak, mana kita tangkai dia tu, kita pegang macam tu, kita boleh macam tu, macam-macam cara. Allah nak katakan dalam syurga ni memang tak susah langsung. Minum pun tak rasa payah. Mana boleh minum, nak minum pun tak ada orang ni. Semuanya orang tu di akwa. Bila akwa ni didatang dalam bentuk jamak. Makna jamak di sini menunjukkan gelas pun kan, ada pelbagai jenis gelas. Ada buat kaca daripada emas dan sebagainya. Akwab, abarik ni tekok. Ni kita tengok kat dapur rumah kita dah lah. Berapa banyak jenis tekok ada. Ada tekok yang sejuk, tu pun dah banyak lah. Ada tekok maknanya air panas, macam-macam pilihan. Kan? Ada yang beli dekat Istanbul, ada yang beli dekat maknanya London dan sebagainya. Abarik. Menunjukkan kepada exclusiveness. Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in wa ka'sin. Akwab bentuk plural, abariq bentuk plural, birq. Wa ka'sun dalam bentuk singular. Kenapa ka'sun singular? Kenapa dan apa makna ka'sun? Ka'sun ni gelas juga. Tapi bezanya dengan akwab. Akwab tadi gelas tadi kosong. Tapi once dalam gelas itu dimasukkan di dalamnya khamar, maka dia dipanggil ka'sun. Khusus khamar, menunjukkan kepada eksklusif. Jadi Ka'sun ini adalah para ulama tafsir menyebutkan bahawa gelas yang berisi arak. So kita bukan hanya nak minum arak, sebab dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut adanya sungai yang pelbagai yang daripada madu, daripada susu dan sebagainya. Akwab ada banyak. Tetapi Ka'sun ini merujuk kepada khamar. Ini menarik, kenapa Allah nak sebutkan Ka'sun dah? Ka'sun pula sebab dah sebut akwab. Kerana balik kepada as-sabiqun tadi, ada perkara yang terhalang kepada as-sabiqun di dunia ni. Dia tahan untuk tak mendapatkan, tak mengambilnya kerana dia tahu benda itu haram, ataupun dia tak rasa benda itu satu keperluan ataupun menghalang dia menjadi sabiqun walaupun benda itu halal. Dia nak menjadi sabiqun maka ditinggalkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan nikmat kepadanya adalah walaupun di dunia ini sesuatu itu haram padanya, walaupun di dunia ini sesuatu yang dia tinggalkan sebab nak jadi sabiqun, walaupun di dunia ini sesuatu yang dia tak ambil kerana nak jadi as-sabiqun walaupun dibenarkan, maka Allah telah menghilangkan segala halangan yang mungkin yang terjadi pada dia tadi sebab dia nak jadi sabiq tadi, banyak halangannya. Maka Allah sebutkan waqa'sin min ma'in. Allah dah remove segala halangan tersebut, maka dia dapat untuk apa yang dia kehendaki walaupun di dunia dulu dia terhalang. Itu dia punya gambaran. Waqa'sin min ma'in, daripada sungai yang mengalir. Sungai yang mengalir. Bagaimana sungai yang mengalir? Jadi menunjukkan bahawa dia berada di penghujung sungai kan. Kita bayangkan air itu daripada sungai. Dan sungai itu ada sungai Arak kan, dalam Quran menyebutkan. Maknanya tadi kanak-kanak tadi ataupun waiter tadi, dia ambil air directly daripada sungai, bubuh dalam tekor tadi, dia tuang pada kita. Ni kalau air tu, kalau di sumber-sumber, kalau dia dah diproses, dia akan rasa naik. Kalau kita ambil daripada sumber yang segar, dan semakin tinggi tempat yang kita dapatkan sumber air itu, semakin mahal. Kita tengok hari ni air masak pun dah macam-macam kan. EVN lah, bubble OS lah, benda lah kan, macam-macam lah. Dan nama-nama yang menunjukkan semakin tinggi ataupun susah nak dapatkan, maka dia semakin mahal. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Ghashiyah,
mereka ni berada di dalam sungai apa? Marfu'ah, di tempat yang tinggi. Kan? Ini bila kita kata mengalir, dia mengalir daripada tempat yang tinggi, menunjukkan kepada the best air, ataupun di sini merujuk kepada khamar kerana dia menyebutkan kas yang boleh didapati oleh seorang itu ketika mana berada di dalam syurga. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Bila Allah sebutkan kas itu mesti ada khamar, kan? Maka bila kita kata khamar di dunia ni, di gambaran orang minum arak macam mana? Pening kepala, ataupun hilang dia punya akal dia, berada dalam keadaan mabuk dan sebagainya. Pening kepala ni maknanya dia boleh cakap benda-benda merapu, benda-benda yang tak elok. Sebab apa? Sebab kepala dia tu dah pusing, dia tak boleh nak berfikir secara lurus. Wala yunzifun, menyebabkan dia mabuk, kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan la yusadda'un, orang yang minum khamar, Allah hilangkan semua tadi, kan? Uniknya Allah Subhanahu Wa Taala sebut walaupun perkara yang haram yang kita tinggalkan di dunia ni sebab dia menjadi halangan kepada kita untuk melakukan perkara kebaikan. Di akhirat Allah sebut, Allah berikan perkara tersebut dengan remove segala yang menjadi penghalang. Kenapa dia tak dibolehkan di dunia. Bahkan menghilangkan rasa pening kepala mabuk daripada arak itu menunjukkan kepada ia adalah yang the best yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada as-sabiqun. Dia tak pening kepala. Anha wa la yunzifun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Dan juga buah-buahan. Wa fakihah ni bukan sekadar buah-buahan. Fakihah ni adalah sesuatu buah yang akan menyebabkan kita tersenyum. Contohlah kalau kita suka durian. Kalau kita nampak durian, seronoknya. Jadi menyebabkan kita senyum. Anak kita pun kadang-kadang bila contoh dia nak strawberry, dia nampak strawberry, dia main kat kita, dia sengih-sengih. Sebab apa? Sebab buah tu dia nak bagi tahu kepada kita. Jadi wafakihah ni menunjukkan kepada buah-buahan yang kita nak, menyebabkan bila kita nampak benda tu dia akan menyebabkan kita rasa tersenyum. Mimma yatakhayyarun. Ini apa sahaja yang mereka boleh pilih. Ini kita bayangkan buah-buahan tu banyak di dalam basket. Ini apa sahaja buah yang kita nak, kita boleh pick up, ambil. Walahmi tayrin mimma yashtahun. Serta daging burung dari jenis-jenis yang mereka ingini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak menggambarkan eksklusif. Nanti kalau syurga Yamin, Ashabul Yamin, Allah tak gambarkan adanya laham. Bukan bermakna mereka tak makan daging. Tapi nak sebutkan eksklusif bagi as-sabiqun ini digambarkan lagi. Sebab hari ini kalau kita sebutkan steak, kan, daging, dia menggambarkan eksklusifness. Tapi adakah maknanya orang biasa tak makan daging? Dia makan daging juga, kan? Tetapi nak sebutkan steak, macam-macam lah, apa nama, tenderloin, alhamdulillah, kan? Jadi jenis-jenis daging tu maknanya menunjukkan kepada eksklusifness. Walah min tayrin. Tayrin ini tak disebutkan tayrin apa? Burung apa? Pelbagai jenis burung, ayam pun burung, kan? Ini pelbagai jenis burung yang kita tak tahu. Mimma yashtahun, apa sahaja yang kamu ingini. Dia nakkan apa? Maka macam mana? Nak bentuk macam mana? Medium rare ke, kan? Half cook ke dan sebagainya. Semuanya didatangkan seperti mana apa yang diingini. Ini nikmat yang berada di dalam syurga. Wa hurin 'ain. Dan pula, bila dah settle makan, chill, tempat sembang-sembang, tempat makan, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa dia ada tempat rehat dan juga privacy. Tadi tempat berkumpul, tempat makan, keluarga kumpul, jadi mungkin lebih ramai, tempat makan orang yang terdekat, dan dia ada tempat yang privacy. Privacy ni siapa? Antara ahli syurga itu as-sabiqun dengan pendamping mereka. Siapa pendamping mereka? Wahurun 'ain, yang mana dilayani bidadari yang cantik paras rupa. Hurun ini ada ulama yang menyebutkan maknanya dia, makna hur ini menunjukkan kepada putih. Jadi ada yang kata putih ini merujuk kepada kulit tubuh badannya dan sebagainya. Cantiklah. Ada yang menyebutkan putih ni, orang Arab memahami perkataan putih ini merujuk kepada keadaan yang belum disentuh. Kalau susu kan, dia tak campur apa-apa, dia putih elok je. Jadi disebutkan sesuatu yang belum disentuh itu sebagai hur, putih. Bahkan
sesuatu yang belum disentuh juga disebutkan putih. Kalau kita sebutkan dalam bahasa Arab apa nama telur kan, kita kata baydun. Juga yang membentuk perkataan putih dalam bahasa Arab abyad, kan, putih. Apa dia punya falsafah di sebaliknya? Kerana telur ni dinamakan baydun kerana dia ada shell dia. Ini orang tak tengok belah dalam. Maksudnya bidadari ni adalah satu, mungkin digambarkan dengan keputihan, kecantikan dan sebagainya. Yang kedua, mereka ni eksklusif yang tak pernah ditonton, tak pernah dilihat, tak pernah orang nak tengok mereka. Mereka ni eksklusif. Dan juga menggambarkan eksklusif ni bukan sekadar mereka, tetapi keadaan tempat mereka itu tak diganggu, tak dilihat semua tu. Ini kalau orang berada di tempat yang tinggi pun, ada bangunan tinggi sebelah yang lain, jadi kita boleh nampak orang tu. Kan? Jadi wahurun, mereka berada penuh dengan privasi. Wahurin ain, yang cantik paras. Ini digambarkan dengan mata yang menyejukkan mata. Qurrat ain. Kita kata sejuk mata melihat. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaiknya. Ada beberapa perbahasan seperti mutiara, antaranya kita fahamlah ini mutiara tu cantik, sukar didapat. Tapi mutiara ni, antara kelebihannya mutiara ni, cantiknya di luar ni sama juga yang di dalamnya. Dia bukan kosong, mutiara ni bukan kosong, di dalamnya itu bukan kosong. Dia berat dia tu, seluruhnya itu ada nilai. Kan? Kalau kita sebutkan benda, kalau mungkin yang besi, contoh besi kan, yang ada lubang di tengahnya, luar dia mungkin nampak cantik, tapi dalam dia kosong. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan hurin ain ini, pendamping itu adalah orang yang cantik luaran dan cantik dalaman. Ada kita dapati di dunia ni, orang muka cantik tapi dia punya lidah, ya Allah, kan, perangai Masya Allah. Tapi bidadari ni menjadi pendamping wahurun ain, menyejukkan mata, dan juga dalam masa yang sama cantik dari sudut luaran, terjaga, yang kita boleh faham dengan makna lu'lu'il maknun, dalam masa yang sama menunjukkan cantik luaran dan juga dalaman. Ini menjadi pendamping orang yang berada dalam fasa itu. Selalu orang akan tanya lah, Ustaz, macam mana pula dengan wanita, kan? Wanita kenapa tak disebutkan ada pendamping juga? Ya. Mudah aja kalau kita faham. Kalau kita tengok lelaki dari sudut keinginan dia berbeza. Kalau kita katakan lelaki kalau di dunia ni kan, kenapa seorang tu dia nak jadi kaya, dia orang yang berpengaruh, kan? Ada sampai orang letak maknanya satu status ataupun quote, kan? Tak handsome tak apa, janji kaya. Kenapa dia ada saya bukan nak cerita pasal orang tu tak. Jadi kenapa ada frasa ni? Kenapa mesti janji kaya? Sebab dengan kekayaan tu dia boleh dapat apa yang dia nak, antaranya adalah wanita. Kalau dia tak handsome tak apa, kan? Jadi sebab dia ada duit, dia boleh dapatkan apa yang dia nak. Atau wanita yang cantik pun boleh dia dapatkan. Yeah. Jadi itu maknanya direction ataupun keinginan yang Allah Subhanahu Wa Taala tahu bagi seorang lelaki. Wanita kalau dia nak jadi kaya, sebab apa dia nak jadi kaya? Bukan semestinya sebab dia nak kahwin dengan seorang lelaki, tak. Dia nak kaya sebab dia nak beli handbag, dia nak beli itu, dia nak beli ini, nak beli emas, kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyusun sesuatu yang mengikut keinginan ataupun motivation kepada orang yang nak mencapai syurga. Cara wanita Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dengan cara yang lain. Kan? Adakah ada bidadara? Wallahu taala alam. Yang pastinya pasti ada pendamping untuk mereka yang berada dalam syurga as-sabiqun. Bagaimana keadaan rupa mereka itu? Okay. Baik. Akhir sekali, jazaan bima kanu ya'malun. Saya nak mengakhiri sebab saya dah terlajak, maknanya masa kita nak sambung ni. Jazaan bima kanu ya'malun la yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima illa qilan salaman salama. Mengapa mereka berhak mendapatkan nikmat ni? Kan Allah kata jazaan. Jazaan ni bukan sekadar mereka diberikan balasan atas apa yang mereka lakukan, tapi balasan plus dengan kelebihan yang banyak. Kalau kita bayangkan, ini seorang yang buat kerja dia, maknanya dia sepatutnya mendapat gaji dengan kerja dia 3,000. Tapi kalau dia buat kerja dia ini, gaji dia sepatutnya 3,000, dapat 9,000. Itu jazaan. Jadi maknanya bila kita buat satu kebaikan, sepatutnya dapat kebaikan ni. Tetapi Allah berikan lebih, sangat banyak, berkekalan. Maka itu adalah makna jazaan. Jazaan bima kanu, atas apa yang mereka ya'malun. Allah sebutkan ya'malun.
menunjukkan kepada mereka berterusan mengamalkannya. Allah sebut perkataan amal, Allah tak sebut jazaan bima kanu yaf'alun. Sebab amal ni beza dengan fa'al. Kan? Amal ni bila kita sebutkan selalu dalam Quran pun sebut amal salih. Ringkasnya amal ni merujuk kepada keadaan perbuatan yang kita buat dengan teliti, dengan ilmu, dengan perancangan. Kan? Mana kita lihat cause and effect. Sebab tu dia ada amal salih. Amal itu dia mesti membawa kepada perubahan yang baik. Kalau tak bawa perubahan yang baik, kita kena tengok balik. Kenapa solat kita tak menjadikan kita menghindari daripada perkara yang buruk? Maknanya dia belum jadi salih, dia tak mengubah diri kita. Jadi kena rujuk balik. Itu makna amal salih. Dia amal. Sesuatu yang dibuat dengan niat, dengan usaha, dengan ilmu, dengan pengetahuan untuk dia strategi. Itu makna amal. La yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Mereka tidak akan mendengar dalam syurga itu perkataan yang sia-sia dan tidak pula yang menyebabkan dosa. Kita bayangkan tadi orang kalau minum arak, apa yang dia akan dengar? Cakap maki hama, dia cerita aib dan sebagainya. Cakap benda-benda berapu. Kan? Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan as-sabiqun ni, mereka takkan cakap benda-benda yang merapu dan tidak ada lagi dosa, of course. Sebab mereka takkan cakap melainkan perkara kebaikan. Illa qilan salaman salama. Dan akhirnya mereka hanya mendengarkan ucapan selamat-selamat. Tengok, salaman-salaman ni pun diulang 2 kali kan. Sebab apa? Oh, selamat-selamat. Kita sebutkan, tapi mana? Oh, nak pergi ni? Oh, okey, selamat-selamat. Jadi menunjukkan kita rasa gembira, menunjukkan seronok, menggambarkan keadaan orang yang berada di dalam illa qilan salaman salama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhbud wa talhin mamdud wa dhillin wa ma'in maskud wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa fulushin marfu'ah inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin. Sadaqallahu alazim. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan puak kanan itu alangkah bahagia. Ma di sini menunjukkan kepada tadi kita sebutkan sebagai ta'ajub. Alangkah bahagianya orang yang berada di puak kanan. Apa beza ashabul maimanah dengan ashabul yamin? Dia datang daripada perkataan yang sama. Cuma maimanah ni dia merujuk kepada kedudukan. Kedudukannya di kanan. Tapi bila kata yamin maknanya mereka yang golongan kanan dengan maksud golongan yang mendapat kitab catatan amalan mereka dengan tangan kanan. Maimanah tu tempat mereka di kanan. Baik. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ashabul yamin selain daripada ashabul maimanah ni? As-sabiqun as-sabiqun. Kerana ini satu dia bukan nak menggambarkan downgrade lah. Kita jangan faham, oh as-sabiqun tinggi ya, dia orang ni as-sabiqun. Kita ni apa nama golongan yang bawah ni macam payah je nak sampai as-sabiqun ni, rasa rendah diri kita. Bukan, dia bukan downgrade. Dia merujuk kepada pengharapan. Cara kita memahaminya adalah kita menunjukkan kepada seolah Allah nak buka lebih luas pengharapan itu kepada kita bahawa kamu juga ada peluang. Walaupun kalau kamu tak menjadi sabiq, maknanya tak macam orang lain dari sudut maknanya ke depan dari sudut amal soleh. Walaupun amal soleh ni tidaklah juga terhad dari sudut solat dan sebagainya. Boleh jadi maknanya seorang dalam keluarga tu dia sabiq dengan apa? Dialah orang yang terkedepan mencari rezeki, berpenat-lelah satu hari 18 jam bekerja. Sebab apa? Sebab dia nak membantu ahli keluarga, dia boleh jadi sabiq. Kan? Kita tak tahu mana penilaian tu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila kita mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ashabul yamin, dia memberi satu pengharapan kepada kita. Cubalah maknanya
paling kurang menjadi orang yang baik. Tak menjadi pioneer, pemula kepada satu kebaikan, ikutilah kebaikan-kebaikan yang ada. Ya. Kebaikan, siapa orang yang berbuat baik. Di mana majlis-majlis kebaikan. Paling kurang mana ikuti. Kerana di sana juga ada golongan yang Allah janjikan syurga bagi mereka. Walaupun tak sama, tetapi ada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ia menunjukkan kepada pengharapan bagi orang yang menginginkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan bila kita bincang nanti, tuan-tuan dan puan akan dapati memang ada nampak perbezaan. Allah sebutkan as-sabiqun dengan ashabul yamin. Mana of course yang tadi kita melihat kepada elit, kepada eksklusif, dan kepada macam-macam lah, sesuatu yang sangat wow. Di sini pun wow juga, tapi dia ada sedikit berbeza. Saya bagi contoh, kalau kita gambaran, kita kadang-kadang rehat, ketenangan, antaranya kita pergi ke tempat-tempat yang semua orang boleh akses. Maknanya macam di tepi pantai, tepi terjun, kan. Benda tu semua orang boleh akses, kan. Maknanya dia berada dalam keadaan best juga. Tapi ada tempat yang orang tertentu je boleh akses, ataupun dia VIP, kena ada bayaran yang tertentu, yang kalau pergi tu memang lagi seronok lah. Tempat yang mahal dan sebagainya. Maka itulah as-sabiqun. Kerana mereka of course dengan usaha mereka, dengan pengorbanan mereka, mereka mendapat seperti mana yang layak bagi mereka. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangannya. Dan adanya ashabul yamin bukan kata tak seronok, seronok juga, kan. Bahagia juga. Yang penting terselamat daripada api neraka, itu adalah kejayaan. Man zuhziha 'anil nar faqad faz. Siapa yang mana berjaya hindarkan diri daripada api neraka, maka dia telah berjaya. Sama macam orang bergraduate, kan. Orang graduate, kalau kita tengok anak-anak kita, adik-adik kita yang graduation, kan. Orang yang dapat markah 60 pun dia graduate juga, kan. 70 pun dia graduate juga. Orang yang dapat 90 dia pun graduate juga, kan. Tapi of course yang maknanya yang dean list, dia bukan sekadar graduation sama dengan orang lain. Dia mungkin dapat palang, kan. Dia mungkin dapat dean list, dapat hadiah yang lain, kan. Mungkin dapat anugerah tertentu. Of course lah, sebab usaha dia. Tapi yang lain graduate juga. Mana dia boleh juga menggunakan sijil dia tu untuk yang ke depan ni. Jadi itulah nak digambarkan, bukan menunjuk kepada downgrade ashabul yamin, tetapi nak menunjukkan masih lagi ada harapan kepada setiap daripada kita menginginkan syurga. Walaupun Nabi ajar kita, kalau kita nak syurga, makna fas'al firdausil a'la. Maknanya kita mohon firdaus al-a'la. Kita minta yang paling tinggi. Walaupun kita rasa rendah diri, tapi kita minta yang paling tinggi, kita usahakan. Paling kurang kalau tak dapat firdausil a'la, dapatlah makna syurga-syurga yang selain daripadanya. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut fi sidrin makhdud. Mereka bersenang-lenang di antara pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Fi sidrin. Sidr ini, perkataan sidr ini menunjukkan kepada pohon bidara. Pohon bidara disebutkan yang makhdud, yang tidak berduri. Saya bila nak baca maknanya ayat ni, saya search kat YouTube, tengok macam mana orang kutip buah bidara, keadaan yang pokok, kan. Kalau kita nak faham, kita nak tahu, nak rasa macam mana keadaan mengutip buah bidara ni, kan. Sini buah bidara ni satu, dia punya ni, kalau kita tengok dia punya sifat dia, dia warna hijau ataupun kekuningan tu. Dia kecil-kecil, kan. Mana di dalam dia biasanya ada biji yang besar, kan. Yang ni dia kecil, dan dia berada di pada batang pohon-pohon yang punya batangnya kuat, kukuh. Dan nak ambil dia tu pun maknanya kita kena masuk tangan kita, nak masuk ke dalam tu, untuk nak dapatkan ataupun nak ambil buah tadi. Ambil buah tadi. Dan jadi dia menunjukkan kepada nak mendapatkan pohon bidara ni, dia sukar, maknanya mungkin tangan ni akan cala bala, sebab kena duri ataupun kena dahan-dahan yang tajam. Sebab apa, nak gagau, nak dapatkan tu, saya sebut gagau, kan, maknanya tangan kita masuk nak dapatkan nak petik buah bidara tu tadi, kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan dalam syurga ni tak ada kesakitan, tak ada. Maka Allah bukan sekadar menggambarkan bidara, tetapi makhdud.
Dia ini dia tidak peduli. Sama macam tadi, bila mana orang itu dia sebelum ni dia tinggalkan keselesaan dia, kan, maka Allah berikan satu kesenangan yang relax. Sama juga kata Ashabul Yamin, bukan kata dia tak tinggalkan kesenangan, kan, tapi dia tak berada di barisan harapan, dia masih ingin mengikuti, dia tetap juga meninggalkan kesenangan dia. Dia kena juga ada waktu tak rehat dan sebagainya. Jadi ada waktu yang dia mungkin tercucuk duri juga. Bila dia nak ambil pohon bidara, maka Allah Subhanahu Wa Taala gambarkan bahawa mereka ini bila mana di dalam syurga itu, pohon bidara tadi telah pun tidak ada berduri. Uniknya pohon bidara ni daunnya kecil-kecil. Daunnya kecil lah, macam pokok biasa kan, daun kecil-kecil. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ayat yang kedua, wa talhin mandud. Wa talhin ini kata para ulama merujuk kepada pohon pisang. Pohon pisang, pisang yang pelbagai. Jadi, kita ada pisang ubi, pisang apa-apalah, pisang emas kan. Mana pisang ada pelbagai jenis pisang. Wa talhin mandud, yang tersusun rapi buahnya. Kita tengok dua ayat ni dia complement each other. Kalau pohon bidara, dia punya pokok dia batang dia keras. Pokok pisang batang dia lebih lembut, kan. Orang boleh sepak maknanya potong pokok pisang dengan lebih mudah. Pohon bidara dia punya daunnya kecil. Sedangkan pohon pisang maknanya dia punya daunnya lebih lebar. Buah bidara maknanya kita ambil sebiji-sebiji. Sedangkan pisang mana kita ambil dalam bentuk setandan. Sebab itu tersusun rapi, mandud, setandan. Apa lagi? Jadi dari sudut mudah nak ambil, pisang lebih mudah nak ambil berbanding bidara. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan bidara dalam tadi kita kata ada biji. Ini pohon bidara kita tak perlu nak setengah orang maknanya dia makan, maknanya pohon bidara tu dia terus makan. Tapi pisang kita kena buka dia kena kulit dia. Kan? Buah bidara mana kecil-kecil, ada biji. Kan? Pisang tak ada biji. Kalau kita buka pisang kita boleh makan. So nampak tak dia ada kontras di antara 28 29. Tapi nak menggambarkan bahawa di dalam syurga ni ada kepelbagaian. Bukan sekadar ada bidara, bukan sekadar ada buah pisang. Ada pelbagai jenis buah. Sama tadi wafaqihatin. Sama. Jadi dari sudut maknanya ada pelbagai jenis buah-buahan. Jadi Allah menggambarkan dengan menggambarkan bidara dan juga dengan menggambarkan pisang ini tadi untuk menggambarkan ada pelbagai jenis buah-buahan yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keadaan tempat istirahat mereka. Yang ini dikelilingi fi sidrin, maknanya mereka berada di bawah naungan bersenang-senang tempat rehat. Ini belum cerita lagi mereka nak dapatkan tu. Ini cerita dalam keadaan tempat rehat ni. Wa dhillin mamdud, dan mereka berada di bawah naungan yang tetap terbentang. Mamdud yang tetap terbentang ni maknanya apa? Dia extension. Kalau kita tengok canopy kan. Canopy ada yang jenis boleh buka panjang tu kan. Sebab apa? Sebab bila mana kita duduk di bawah matahari kan. Matahari ni dia tak sama. Bila pagi kat sini. Bila tengah hari kat atas kepala. Bila petang kat depan. So kadang-kadang canopy tu dia extend. Supaya apa? Supaya setiap masa dia akan tertutup daripada sinaran. Tapi kalau kita tengok gazebo di tepi-tepi sungai ataupun pantai kan, waktu pagi mungkin ramai orang kan, sebab dia tak kena cahaya matahari. Tapi bila waktu petang dia dah panas tengah hari kan, jadi orang tak ni. Tapi tempat ni Allah menggambarkan zillim mandud, menunjukkan bahawa dia punya naungan tu, dipanggil apa, perlindungan dia tu tertutup, maknanya sentiasa tertutup. Dan bila ada zil, kenapa perlu ada sesuatu yang menutup macam canopy dan sebagainya menjadi naungan? Maka dia menunjukkan adanya biasanya kalau di dunia ni adanya matahari, tetapi dalam syurga tidak ada matahari. Kan? Dalam surah Insan saya lupa. Syamsu wal Zamharira, ayat tu. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa tidak ada matahari. Tetapi Allah menggambarkan di dalam syurga ni seorang manusia tu dia berada dalam, ada ayat-ayat Quran mungkin sempat mana saya nak tunjukkan mana satu ayat, tapi ada ayat Quran yang menceritakan bahawa di dalam syurga ni kita berada dalam keadaan yang sentiasa berada dalam keadaan siang. Sebab apa kita memerlukan waktu malam? Kerana dia adalah waktu istirahat, waktu privacy,
Privacy biasanya waktu malam. Tapi ini dalam syurga ni, privacy ni, waktu siang pun dia mendapat privacy. Dan siang dia itu bukan siang yang mentisuk panas, yang tak selesa hari ni, tak. Siang dia tu adalah siang yang sangat selesa, kan. Menunjukkan sebab dia berada dalam syurul. Syurul ni dia sibuk. Kan. Orang malam biasanya tenang. Jadi bila kata-kata sibuk ni, dia sibuk macam-macam. Dia pergi jumpa orang ni, pergi jumpa orang tu, dia bersama orang ni. Sekejap dia bersama secara privacy. Kemudian dia bersama keluarga yang masuk syurga, dan dia pergi kepada orang lain mutaqabilin, bersembang. Jadi dia sibuk dalam kenikmatan. Menunjukkan dia berada sentiasa dalam keadaan yang siang. Ini juga satu isyarat, sebab malam ni juga dia sinonim dengan kegelapan, dia sinonim dengan kejahatan, kan. Jadi bila siang dia sinonim dengan kebaikan, sinonim dengan yang ni sesuatu pencerahan dan sebagainya. Sebab itu Allah SWT sebutkan orang yang berada chill. Orang tadi chill juga, sabiqun. Yang ni orang yang ashabul yamin, mereka pun chill juga. Walaupun tak digambarkan jadi fi sururin dan sebagainya. Macam kita duduk tepi pantai tadi lah, kan, duduk tepi sungai, kan, seronok juga, kan, dapat dalam keadaan kita punya payung tu boleh extend, pada setiap masa nak duduk berapa lama pun tak ada masalah. Wa dhillin mamdud wa ma'in maskud wa fakihatin kathirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Baik. Wa ma'in maskud, dan air yang sentiasa mengalir. Ini bila kita gambarkan keadaan mereka yang berada di syurga ni, keadaannya Muhammad as-sabiqun tadi, juga mana berada di tempat air yang mengalir. Wa ma'in, orang yang ashabul yamin juga mendapat, maknanya berada di tempat sungai yang mengalir. Wa ma'in maskud. Tapi of course tempat aliran as-sabiqun lebih tinggi, kan. Kita tengok waterfall kat Malaysia kita pun, kan, ini semakin tinggi tempat tu semakin eksklusif, kan? Orang jarang nak pergi naik, kan, orang jarang nak pergi panjat, air dia semakin bersih, semakin segar dan sebagainya. Jadi tempat as-sabiqun, kan, ada resort yang tinggi-tinggi, kan, sebab ada tempat tidur rehat semua sururin tadi, kan. Maknanya orang ashabul yamin mereka juga mendapatkan nikmat itu, cuma mereka berada di bawah sedikit berbanding as-sabiqun tadi, dengan masuk di tempat yang lebih rendah, kan. Wa maskud, mereka tetap mendapat air yang mengalir. Kenapa mengalir? Mengalir ni tadi dia menggambarkan kepada fresh, menggambarkan kepada tidak putus. Air, bila kita kata air, kita nak minum, kita boleh jadi air yang kita minum tu akan terputus bekalannya. Tetapi di syurga nanti, wa ma'in maskud, air itu sentiasa mengalir. Ini kita boleh sebut. Kalau tadi yatufuna alaihim, ini saya nak bawa maknanya kontras, ya, perbezaan. Maknanya nak gambarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak dari sudut as-sabiqun ni Allah berikan kelebihan yang lebih. Jadi tadi mereka deserve. Yang ni kita dapat ambil tanpa halangan. Okey juga. Walaupun kita tak deserve, tapi kita boleh ambil tanpa halangan. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, tanpa ada apa-apa halangan. So boleh juga ambil. Boleh juga menikmati. Wa fakihatin kathirah, dan banyaknya buah-buahan. Sama tadi kita sebutkan fakihah, yang digambarkan sebagai buah-buahan yang bukan sekadar buah-buahan yang biasa, tetapi buah-buahan yang mendatangkan rasa, menyebabkan tersenyum yang banyak. Sebab tu tadi saya sebutkan, bila Allah sebutkan bidara dan juga pisang tadi, bukan sekadar dua jenis itu sahaja, bahkan dalam surga adanya kurma, adanya rumman dan sebagainya. Mimma yadda'un, dalam surah Yasin Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa yang mereka panggil ataupun apa yang mereka nak. Baik, satu lagi gambaran yang untuk kita dapatkan berkaitan dengan nikmat juga yang menjadi ashabul yamin adalah tadi bila kita kata zillin mamdud, iaitu dia punya pokok tadi, kalau kita kata bidara dan juga pokok pisang tadi, dia semakin melebar ataupun semakin maknanya menutupi kita daripada sinaran, menunjukkan dia semakin mengembang. Bila kita kata mengembang, semakin panjang dia akan semakin ke bawah, kan. Dia panjang pokok, kan, dia banyak. Kalau kita tengok pokok pisang, kan, banyak dia punya daun dia tu ke bawah, kan, ke bawah, menunjukkan bahawa walaupun
Ashabul Yamin ni, mereka tak deserve seperti mana as-sabiqun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga menggambarkan mereka nak dapatkan itu juga senang. Senang kenapa? Senang kerana didekatkan kepada mereka. Mereka tak payah nak pergi kutip. Jadi macam kalau nak kutip buah bidara kena panjat. Ya, kena kutip satu-satu. Nak kutip mana pisang kena potong dengan apa nama? Dengan pisau. Ini tak payah. Ni didatangkan dekat kepada mereka, mereka boleh petik. Bahkan petik mereka tu tak ada duri, tak ada yang akan mencalarkan tangan. Pisang ni tadi pun boleh petik, boleh makan. Ya, didekatkan kepada mereka. Mana buah itu didekatkan kepada mereka. Itu juga membawa salah satu makna dari zillin mandud. Yang ni bila didekatkan, dia punya shelter dia semakin besar dan buah itu semakin dekat untuk dia pick up. Dia makan secara berterusan. Ma'in masku, berterusan. Wa fakihatin kathira, buah-buahan yang banyak bilangannya dan juga banyak jenisnya. Bila kita katakan banyak bilangan, banyak juga jenisnya. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, yang tak putus-putus dan juga tidak terlarang mendapat. Kan? Hari ini kita tengok kan, walaupun kita ada duit, walaupun kita ada akses nak dapatkan, contoh kita nak dapatkan buah yang paling sedap kan? Kalau orang minat, kalau buah import apa, buah strawberry contohlah. Saya pernah tengok video strawberry dulu waktu COVID kan, strawberry yang diletak dalam kotak kat Jepun tu kan, pada harga strawberry tu beribu-ribu dolar kan, menunjukkan eksklusif. Tapi nak dapatkan itu, walaupun orang kat Malaysia dia ada duit, dia boleh dapatkan, tapi dia masih lagi terhalang untuk mendapatkan perkara tersebut sebab benda tu ada kat Jepun dan tak ada kat sini kan. Ada benda yang dia terhalang ataupun terlarang. Terlarang dengan maksud mungkin kita menginginkan buah durian, tapi buah tu milik orang lain. Maknanya dekat tempat orang lain, dekat kawasan kebun orang lain. Kan? Ini kita terlarang untuk mendapatkannya. Terlarang sebab apa? Sebab mungkin di dunia ni sebab kita tak sihat. Kan? Kita tak sihat. Kerana benda tu boleh makan, tapi sebab kita tak sihat, kita tak boleh makan buah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata dalam syurga ni Allah remove semua sebab-sebab yang boleh menyebabkan kita terputus untuk mendapatkan bekalan tu ataupun kita terlarang untuk mendapatkannya. Mana tak ada lagi dah. Nak apa boleh. Tak ada benda yang terlarang, tak ada benda yang terhalang. Mana dia akan datang tak putus-putus. Apa yang nak silakan. Mana dia datang mendekati orang tu, datang makan, datang. Tak terlarang pun. Ini kalau kita bayangkan sebelum ini, kalau dalam cerita dalam Quran kan, cerita Nabi Adam AS. Cerita Nabi Adam cerita tentang apa? Cerita tentang bagaimana Nabi Adam dilarang untuk makan buah khuldi dalam syurga kan. Tapi yang ni tak ada dah maknanya larangan. Sebab apa? Sebab semuanya boleh dinikmati. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Wa furushin marfu'ah. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba. Baik. Sama macam tadi, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tadi keadaan tempat istirahat sabiqun, kemudian Allah sebutkan makan dan minuman sabiqun, kemudian Allah sebutkan tempat tinggal pasangan bersama sabiqun tadi. Kan? Jadi kedua-duanya ada cerita yang sama, tetapi melalui cara penceritaan dan nikmat yang sedikit ada perbezaan. Kan? Baik. Wa furushin marfu'ah, dan tempat-tempat tidur yang tertinggi keadaannya. Baik. Furush. Tadi kita tengok perkataan suruh. Ini furush ni tempat tidur yang lebih maknanya privacy. Kalau araik, jadi katil yang privacy juga, tetapi disebutkan oleh Hamka, silap saya, dia sebutkan bahawa di atasnya ada kubah. Itu lagi eksklusif. Tapi furush ini merujuk kepada katil, tempat tidur yang mana kita baring untuk berehat. Ini eksklusif dan juga privacy. Marfu'ah, tinggi. Okay, kenapa tinggi? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala nak menggambarkan, walaupun dalam ayat sabiqun tadi Allah tak sebut, sebenarnya bukan itu saja hurun ain dan apa nama ayat itu, sebab berkaitan dengan hurun ain ni Allah Subhanahu Wa Taala dah sebutkan dalam surah Ar-Rahman. Dan saya sebut di awal lepas bahawa surah Ar-Rahman dan Al-Waqi'ah ni dia depan. Maknanya dia boleh dilihat dalam surah Ar-Rahman berkaitan dengan
golongan as-sabiqun ni, yang mereka bagaimana keadaan tempat tinggal mereka. Walaupun Allah tak describe dengan panjang lebar, sebab as-sabiqun ni menjadikan kehidupan mereka privacy, Allah tak sebutkan dengan panjang lebar dengan tentang mereka. Hari ni semua orang nak tunjuk dia punya buka dia punya privacy. Jadi as-sabiqun ni adalah orang yang menjaga privacy. Allah cerita pun sikit berkaitan privacy, tapi bukan bermakna mereka tak ada nikmat seperti mana Ashabul Yamin. Of course, mana kita sedang sebutkan tadi, semua benda as-sabiqun ni lebih lagi daripada Ashabul Yamin. Baik, wa furushin marfu'ah, maknanya tempat tidur mereka tinggi keadaannya. Yang ini keadaan rumah mereka. Tadi mereka duduk dekat garden, mereka duduk dekat kawasan, kita kata sebut macam mana kalau kat rumah mana tempat macam kita punya tanaman kita lah, kebun-kebun kita. Kebun ni di bawah, di mana di hujung sungai. Jadi rumah kita bukan di tempat yang sama. Tadi tempat chill out, di tempat untuk rehat, tidur, di tempat yang tinggi, tempat di atas bukit. Maka wafurushin marfu'ah ni bukan sekadar tempat tidur katil dia tu, rumah dia tu berada di atas. So kita boleh bayangkan rumah kita di atas, bangun pagi-pagi, kita boleh turun daripada rumah tu. Rumah tu pergi makan, chill out, makan buah-buahan yang banyak dan sebagainya. Wafurushin tadi. Dan bila kita kata tinggi tempat, maka dia privacy. Bahkan dalam satu hari disebutkan jarak di antara tempat ni dengan rumah dia tadi adalah 500 tahun perjalanan. Kita boleh bayangkan tempat itu besar, tempat itu bagaimana privacy dia terjaga. Walaupun tadi kita kata bahawa di Syams juga ni adalah siang. Bila siang ni, kalau tempat yang tak tinggi, maknanya dia tak terjaga privacy dia. Nak dapatkan cahaya matahari, nak kena ada gelas dan sebagainya. Dia Allah menggambarkan dengan wafurushin marfu'ah saja, telah menggambarkan keseluruhannya dia berada di tempat yang tinggi, maknanya eksklusif, tempat yang tinggi, privacy, tempat yang tinggi, scene yang menarik, tempat yang tinggi, maknanya dia boleh tengok gambaran. Bila kita duduk tempat yang tinggi, kita boleh tengok gambaran yang lebih luas, yang lebih indah, yang orang yang berada di bawah tak nampak. Hanya dengan Allah sebut wa furushin marfu'ah. Inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami telah menciptakan ansha'nahunna. Hunna di sini menunjukkan kepada isteri-isteri mereka dengan ciptaan yang istimewa. Jadi nak sebutkan, tadi bila disebutkan wanita kan, ada orang lelaki dia mendapat hurun ain, jadi kami ni jadi apa? Inna ansha'nahun. Antara ada dua makna di sini. Ansha'nahun ni menunjukkan kepada satu, Allah menjadikan makna bidadari daripada satu yang maknanya manusia tak pernah nampak ataupun tak pernah lihat kecantikannya, macam tadilah. Ansha'na pun juga membawa makna kami jadikan daripada apa yang telah pernah dijadikan. Sebab itu dia terjemahan di sini merujuk kepada isteri-isteri mereka. Maknanya isteri mereka yang sama masuk syurga, maknanya Allah jadikan mereka ini dalam bentuk yang baru, yang cantik. Seperti mana bidadari untuk pasangan mereka. Inna ansha'nahunna insya'a. Dengan ciptaan yang istimewa. Allah gambarkan insya'a, ansha'na, insya'a. Jadi dia ada penekanan di situ. Maknanya ciptaan ni memang istimewa. Walaupun bagaimanapun bentuk rupa kita hari ni, di dunia ini, di dalam syurga nanti Allah akan jadikan bentuk yang istimewa, yang maknanya sedap mata memandang, yang rasai kenikmatan di antara kedua pasangan. Ini juga menunjukkan pasangan suami isteri yang beriman, maka mereka akan dibangunkan bersama di dalam syurga. Faja'alnahunna abkara. Serta kami jadikan mereka ni sentiasa dara. Kerana dara menunjukkan lebih suka, maknanya ibarat macam baru berkahwin lah. Jadi kita lah orang yang pertama menikmati. Faja'alnahunna abkara. Menikmati makna hubungan tersebut. Kerana dia dijadikan maknanya masih lagi dara, tak disentuh, tak pernah dilihat, dan keistimewaan. Uruban aqraba, yang mencintai jodohnya serta yang sebaya umurnya. Maknanya macam mana pun mungkin di dunia ni kita ada perbezaan umur, ada yang
kahwin hampir sebaya, ada yang suami lebih muda, ada yang suami lebih tua kan, lebih berumur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan uruban atraba bukan sekadar sebaya. Jadi sebaya ni apa dia punya common interest sebaya ni? Yang ni dia punya persamaan dia banyak. Kalau kita sebutkan generation pun, generation gap kan. Generasi yang terdahulu dah beza lah generasi sekarang ni kan. Yang ni dari sudut keinginan, dari sudut apa yang mereka nakkan dan sebagainya. Tapi bila dikatakan uruban atraba dengan maksud mereka ni sebaya keinginan mereka sama, ada dia sama dan sebagainya, itu menggambarkan kepada keseronokan, kebahagiaan berada di dalam syurga yang digambarkan Ashabul Yamin. Siapa yang tergolong daripada kalangan mereka? Dalam tadi disebutkan sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan nikmat-nikmat dulu. Menarik Tadi as-sabiqun tadi Allah sebutkan apa? Allah sebutkan siapa yang tergolong dulu, baru disebutkan nikmat. Kan? Sebab apa? Sebab eager kita nak push kita supaya Allah kata sikit orang ni kan, yang kemudian ni kita nak akan menjadi. Sebab apa? Sebab kemudian ni kita tengok dia punya nikmat. Tapi Ashabul Yamin Allah sebut nikmat dulu. Sebab apa? Tadi saya sebutkan kenapa Ashabul Yamin didatangkan, kerana Allah nak bagikan harapan. Kerana Allah sebutkan dulu tentang nikmat-nikmat semua. Inilah maknanya yang kamu akan dapat kan. Mungkin orang yang dia duduk ni dia nak termotivasi kan? Sebab orang yang sabiqun ni dia dah motivate diri dia sendiri. Dia tak perlu motivasi luar ni. Kan? Dia sendiri maknanya sabiq, sentiasa bermotivasi nak terkehadapan. Tapi Ashabul Yamin ni mungkin dia nak kena motivasi luar. Kerana Allah motivasi dulu dengan disebutkan tentang syurga. Kemudian barulah Allah sebutkan dia Ashabul Yamin. Jadi semua itu disediakan kepada golongan kanan. Dan mereka yang mendapatkan itu adalah sullatun minal awwalin, sebilangan besar daripada orang yang terdahulu, wa sullatun minal akhirin. Sebab dia nak datangkan pengharapan bahawa orang yang terkemudian pun ada sebilangan besar yang akan masuk ke dalam syurga yang penuh kenikmatan yang digambarkan. Wallahu ta'ala alam. Saya cukup saya sujud sekadar itu maknanya perbincangan kita pada hari ini. Alhamdulillah